Kita dapat ultimate geng. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, finally geng. Let's see. Hello geng. Okay, kita kembali lagi dengan kad Dragon Ball Daima collab dengan McD. So baru-baru ni geng, kalau sebelum ni, kalau korang nak beli kad ni, korang kena beli makanan dia geng, kena beli set meal dia. Tapi semalam dia start dah jual secara asing. So tak payah lagi beli makanan ni geng, boleh beli direct lah, sama ada delivery ataupun pergi terus kedai dia. Satu pack ni harganya RM3. So kalau korang masih lagi tak cukup korang punya collection, nak pergi lengkapkan, bolehlah beli sekarang. Siapa yang beli dengan orang sebelum ni, rugilah sikit lah. Buat satu pack ni ada orang jual RM10, RM8. So sekarang you boleh beli RM3 dan ada chance untuk dapatkan kad yang rare. Okay, kita update sikit geng. Setakat ini saya cuma ada, saya ada semua kad. Semua variant saya ada. Dan saya ada extra 2 lah. Extra Master Roshi dengan Majin Buu Pink. Saya dah ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada satu lagi yang saya tak ada, yang ultimate tu. Dekat belakang dia ada 7 bintang rasa. 7 bintang. So kalau korang perasan dekat belakang ni, setiap kad ni dia punya belakang ni tak sama. Ni 1 bintang, ni 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, 6 bintang dan 7 bintang. Yang ultimate tu dia ada banyak Dragon Ball, ada 7 biji Dragon Ball. Yang tu saya tak ada geng. Yang ni saya dah ada kad rare dia, Goku dengan Vegeta. Lepas tu saya ada Glorio dengan Goku kecil. Lepas tu saya ada regular Vegeta, regular Piccolo, Kid Goku, Majin Buu Kid dan Master Roshi Kid. So sekarang saya perlukan ultimate geng. Ya, Goku dengan Shenron tu. So kita letak tepi dulu. So saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ni dalam total 3 darab 10, RM30 lah geng. Saya cuba untuk mendapatkan Shenron. Market semasa untuk ultimate ni harga dia dalam RM90 ke RM70. So harap-harap berbaloi lah geng. Come on, muncullah ultimate. Tanpa membuang masa, jom kita start dengan kad yang pertama. Jom kita tengok. 4 bintang. Okay, 4 bintang. Tengok Kid Goku. Okay, mantap juga. Next, 3 bintang. Okay, kita dapat Piccolo. Kita buat laju-laju je lah geng. Supaya video ni simple. Kita dapat 6 bintang. Yang ni Master Roshi. Sekejap saya cek dulu. Yang rare tu dia bintang berapa? Sekejap saya cek. Yang rare ni bintang 1, bintang 7. Okay, so yang rare bintang 1 dan bintang 7. So, kita tengok harap-harap kita dapat lah. Kalau tak dapat ultimate, dapat rare pun ok lah geng. Kita tengok bintang berapa. 1, 3. 3. Kita dapat regular dia. Kita dapat dia. Kalau kita gagal geng, esok kita cuba lagi. Kalau ada budget lagi. Okay, jom kita tengok ada berapa. 5. Kita dapat lagi Master Roshi. Up. Kita dapat 5 Master Roshi. Majin Buu Kid. Berapa dia dalam? 5 Master Roshi. 6. Okay, come on lah. Takkanlah tak ada satu pun yang rare kan. Kita dapat ultimate geng. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, finally geng. Let's see. Wow.
kita dapat ultimate. Lawa je geng. Okay. Sekejap geng, saya letak ni protector. Okay, so untuk yang rare ni kita kena masukkan dalam plastik lah geng. Oh my god. Yes, finally geng. Haha, complete set geng, complete set. Letak sini. Lama geng. Kit Goku dengan Shenlong. Saya memang minat kan dengan Dragon Ball ni. Funko Dragon Ball pun saya collect kau. Okay, jom kita tengok semualah. Kita yang ni yang baru dapat tadi kan, kita letak tepi dulu. Tepi. No. So, Master Roshi, Kid Majin Buu, Kid Goku, Kid Piccolo, Kid Vegeta, my favorite. My favorite character. Letak atas sikit. Okay. Dan kita ada Glorio dengan Kid Goku. Kita ada Goku dengan Vegeta. Dan kita ada ini dia. Terbaik geng. So, actually kita ada 3 lagi. Nak buka dah geng. Jom kita buka. Okay, barulah tahu dapat 2 Shenlong. Shenlong Ultimate. Up. Oh, satu bintang, satu je mutiara naga. Ada berapa? Adakah ni rare? 5 ni. Orang tua ni lagi. It's okay. Let's try. Oh, 1 Dragon Ball, 2 Star. Oh, Star ni siapa? Saya ingat lah. Oh, okay, my favorite. Yes, dapatlah juga. Okay, so another one. Yang ni pack last geng. Tolonglah, bagilah rare kan. Bagilah manis-manis. Oh, adakah ini Shenlong ke? Ya, yes. Oh my god, dapat 2. Apa terbaik geng, dapat 2 geng. Lama. Kalau macam ni kena kumpulkan 2 set. So alhamdulillah geng, dengan berbekalkan 10 pack sahaja, kita berjaya mendapatkan 2 ultimate rare geng. Ini bukan biasa-biasa geng, ini yang paling rare. Yang rare biasa yang ni, dan kita dapat 2. Memang terbaik geng. So sekarang saya dah ada 1 full set. Sekejap saya susun lah. Saya ada Shenlong 1, Majin Buu, Roshi. Lepas tu kita ada Goku besar, Goku kecil dengan Glorio. Dan kita ada Vegeta. Kita ada Kid Goku, Piccolo 1. Apa lagi yang ada? Piccolo. Okay, itu saja. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 set full. Lepas tu saya ada, kita try tengok Master Roshi, Kid Vegeta, Kid Piccolo, Kid Goku, Kid Majin Buu. Oh, itu saja lagi. Yang lain ni duplicate. So saya perlukan yang 2 ni geng. Saya perlukan 2 rare ni untuk jadikan dia full set. So saya akan ada 2 set lah. Perlukah geng? Perlukah kita hunting lagi esok? Ataupun beli saja secara direct? Sebab yang ni harga dia market sekarang RM20 lah geng. Saya beli RM25. RM25, RM20. So saya jangkakan harga dia mungkin akan berkurang. Mungkin sebab McD dah start jual secara asing. Satu kad tu dia jual RM3. So, mungkin, kita tak tahu. Tapi saya bukan nak jual balik geng. Saya nak simpan. This is my personal collection and I love it.
Okay geng, so itu saja untuk video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Kalau korang nampak video saya ni, korang tolong like and share geng. Sekarang view saya memang dah drop kau-kau, tak sampai 1k pun geng. Tapi tak apalah, saya buat YouTube ni pun bukan untuk nak jadi kaya ke apa geng. Sekadar nak share saja saya punya minat, jiwa kanak-kanak saya. So that's all. Thanks for watching. See you next time. Alright, bye bye.